TV memang dah dijual. Makcik kamu seorang kat rumah. Saya belikan dia TV biar dia gembira. Duit pun dah habis. Nanti kami bayar duit kamu. Bila ada duit, saya terus bayar. Faham? Ish. Okey, kalau perangai macam ni, lepas ni kalau sakit, jangan datang cari saya. Saya takkan layan. Minyak kat mulut pun tak lap lagi. Soroklah semua lauk tu. Hei! Tak nak rawat pun tak apa. Tabib kampung, makcik pun tak kisahlah. Dah sekarang, langsung tak tahu bersyukur. Berapa hutang? Ya, macam tu. 6,000. Mana mungkin? Kamu tersilap ni. Saya tak silap. Memang betul. Makcik sakit jantung 7 tahun lepas. Tulis surat hutang 3,000. Untuk rawatan susulan lepas tu, tambah 3,000 lagi. Jumlah 6,000. Tengok. RM2,000 je ada. Kalau nak ambil, lepas ni anggap hutang kita selesai. 2,000 tak boleh. Modal pun tak cukup. Macam ni, bayar dulu 2,000, hutang tinggal 4,000. Okey? Kenapa ambil? Kalau cakap macam tu, 2,000 ni saya takkan bagi. Makcik tak boleh buat macam tu tau. Itu duit saya. Makcik berhutang dengan saya. Makcik... Aduh. Makcik... Kenapa buat perangai macam ni? Vincent! Kau nak apa, ha? Tolong bayar duit rawatan kau sekarang. Bila pula aku hutang dengan kau? 6 tahun lepas, kau kena kanser limfoma. Aku rawat kau. 6 tahun lepas. Mustahil kau tersalah ni. Tunggu! Ni surat hutang kau. Tanda tangan pun ada. Bayar duit aku. Itu bukan aku yang tulis. Buktikan tu tulisan aku. Kau nak berapa? Aku akan bagi semua. Aku perlu pakai duit lah. Vincent! Bayar duit aku! Kurang ajar kau ni! Ketua kampung! Kenapa jerit? Saya dengar daerah bagi subsidi 10,000 kat pusat kesihatan kita. Tak pernah dapat duit tu. Kenapa? Aku tahu kau susah. Aku pun belum dapat duit. Tapi kampung pun susah. Kau bertahan dululah, ya. Tapi saya dengar duit dah dapat. Apa maksud kau ni? Kau nak kata aku dah guna? Kau selesailah sendiri. Tapi... Bantai buruk ni. Tak ada apa-apa. Sesama je. Makan ubat nanti baik. Pagi sekali, malam sekali. Dan ingat ya, jangan minum alkohol. Okey, RM10. Masuk buku. Masuk buku lagi? Yang dulu pun belum bayar. Masuk je lah. Apa aku nak buat ni? Dr. Lucas? Oh, makcik. Apa hal ni? Kan saya dah kata jangan cari saya kalau sakit. Tak tahu malu ke? Bukan makcik yang sakit, tapi cik ni. Tak pernah tengok cik ni. Bukan orang sini kan? Ya bukan. Dia ni orang kampung Chow. Dia kata dia sakit perut. Dah pergi merata hospital kat bandar tapi masih tak sembuh. Orang kata kamu hebat. Dia minta makcik tolong bawa jumpa kamu. Tak tahu malu betul. Mari, tangan kiri. Tangan kanan, kanan. Nadia, awak tak ada masalah. Awak tak sakit pun. Saya memang tak sakit. Awak ditahan. Saya polis. Ada laporan awak buat rawatan haram. Tolong ikut saya. Apa maksudnya ni? Dr. Lucas, kami buat semua ni pun untuk kamu. Kami tak nak kamu terus di jalan yang salah di sisi undang-undang. Lepaskan saya. Lucas, dah lebih 10 tahun. Kamu buat perubatan haram dan dapat duit haram berapa banyak? Kamu pernah kira tak? Kamu dah selamatkan makcik. Makcik pasti akan balas budi kamu. Ya. Ia perbuatan haram.
Perbuatan haram ni yang selamatkan makcik. Kalau saya tak buat macam tu, makcik tak boleh berdiri kat sini. Kenapa layan saya macam ni? Dah cukup tu. Rawatan haram tetap rawatan haram. Awak langsung tak ada lesen doktor. Macam mana rawat orang? Ya, saya tak ada lesen doktor. Saya tak ada lesen doktor. Awak cuma doktor palsu yang tipu duit orang. Mari, ikut kami. Kami akan ingat kebaikan kamu. Saya sanggup buat apa saja. Tolonglah rawat dia. Tak payah bayar balik. Korang semua pun buat laporan kan?